Dah gosok gigi pun nafas masih berbau masam? Ramai orang tak tahu bila nafas bau masam, walau dah gosok gigi, punca dia bukan semata-mata dari mulut, tapi dari perut. Bila asid perut naik ke atas, mulut akan rasa pahit, tengkuk akan rasa kering dan nafas akan jadi tak segar. Masalah ini biasa berlaku dekat orang yang ada masalah gastrik ataupun GERD. Sebab asid berlebihan boleh ganggu sistem penghadaman. Bila jadi selalu, kita pun akan jadi tak yakin nak bercakap dengan orang. Rasa macam semua orang perasan mulut kita berbau. Tapi jangan risau, sekarang ni ramai yang dah mula ikhtiar cara semula jadi dengan jus golik. Dengan jus golik ni lah ada bahan batang mimpi. Herba batang mimpi ni, tahu tak? Herba batang mimpi, herba yang orang lama gunakan untuk bantu buang angin, kawal asid berlebihan dan bantu perut rasa lebih tenang. Bila perut lega, asid pun stabil, automatik nafas pun rasa lebih segar. Jadi, kalau abang akak pun selalu rasa nafas berbau, walau dah gosok gigi, boleh cuba ikhtiar dengan jus golik ni. Nak tahu lebih lanjut atau nak cuba sendiri? Tekan saja link dekat bawah ni.